Kenal tak tuan-tuan siapa ni? Inilah Ibrahim Traoré, Presiden Burkina Faso tuan-tuan. Presiden yang termuda, kedua termuda di dunia lah. Baru usia 37 tahun ya tuan-tuan. Jadi dia diangkat menjadi Presiden Burkina Faso pada tahun 2022. Cakap pasal Ibrahim Traoré, saya pun nak pakai cap juga lah tuan-tuan. Nampak ala-ala macam Ibrahim Traoré sikit. Okay. Jadi tuan-tuan, Ibrahim Traoré ni, dia naik melalui rampasan kuasa. Bila dia naik, tuan-tuan, kerana dia melihat pemimpin Burkina Faso ni tunduk kepada Perancis. Burkina Faso ni dijajah oleh Perancis. Tetapi Perancis ni, walaupun negara tu merdeka, kebanyakan negara Afrika ni dijajah oleh Perancis dan juga oleh British. Burkina Faso ni Perancis, tuan-tuan. Walaupun Perancis telah meninggalkan Burkina Faso, tetapi mereka masih mengekalkan penguasaan mereka terhadap negara-negara bekas jajahan, ekonomi, ketenteraan dan sebagainya. Jadi dia naik melalui rampasan kuasa dan dia gulingkan Presiden Burkina Faso ketika itu kerana dia tak mahu lagi negara itu bergantung ataupun tunduk, kekal mundur dah berpuluh tahun dah di bawah kepimpinan yang lama dengan dikontrol, dikawal oleh Perancis. Jadi dia naik, dia nak merdekakan orang kata apa, negara dia, bebaskan negara dia daripada pengaruh imperialis ni. Saya percaya, saya rasa di FYP tuan-tuan banyak video-video tentang Ibrahim Traoré ni tuan-tuan. Dia seorang Muslim dan dia baru 2 tahun saya ingat menjadi Presiden Burkina Faso intermediate, dan banyak perubahan-perubahan yang dilakukan. Antaranya dia tak mahu lagi Burkina Faso ekspor raw material, bahan-bahan mentah ni ke negara Eropah, kemudian mereka proses, mereka hantar balik, mereka jual kepada Burkina Faso dengan harga berlipat kali ganda tuan-tuan. Yang terkini buah gajus. Buah gajus itu dia halang, stop untuk dieksport ke negara luar, tapi dia kata mesti kita ada processing facilities. Bermaksud kupas dan orang kata apa, keringkan, bakar dan sebagainya, jual sebagai end product, tidak lagi sebagai raw material, bahan mentah tuan-tuan. Banyak lagi yang dilakukan, antara tentang food security. Dia nak Burkina Faso ni menjadi negara yang boleh sustainable dalam food security. Tak perlu import lagi makanan daripada luar, yang seperti yang dilakukan oleh Burkina Faso selama ini. Ini nampaknya kepimpinan beliau ni menimbulkan rasa tidak senang di kalangan pemimpin barat ni tuan-tuan. Dia telah menghadapi 17 kali rampasan kuasa, rancangan rampasan kuasa tuan, 17 kali percubaan hendak membunuh dia, tapi berjaya digagalkan. Dan baru-baru ni saja percubaan lagi sekali, tapi berjaya digagalkan. Dan dia orang kata apa, sangat orang kata apa, dikasihi lah, dicintai oleh rakyat Burkina Faso. Dan kepimpinan dia tu mengingatkan kepada Thomas Sankara tuan-tuan. Thomas Sankara ni adalah pemimpin Burkina Faso juga pada tahun 1980-an, muda, usia 30-an macam itulah, pertengahan 30-an macam itu. Dan dia juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan negara-negara barat ni, terutamanya Perancis. Jadi bila dia cuba nak buat perubahan tuan-tuan, dia akhirnya digulingkan pada tahun 1987. Jadi tindakan yang sama juga mereka nak lakukan terhadap Ibrahim Traoré, tapi so far dia berjaya survive lah assassination attempt beberapa kali dilakukan. Jadi dia ada cita-cita nak unite Afrika ni di bawah kepimpinan dan keluar daripada cengkaman negara-negara imperialis barat Eropah ni tuan-tuan. Tapi sekarang ni mereka tengah watch out lah tuan-tuan. Orang ni berbahaya kepada current system di mana Eropah mempunyai banyak kepentingan di terutama Perancis di Burkina Faso. Jadi dia menggalakkan industri, proses bahan mentah, buat produk dan sebagainya tuan-tuan. Kita perlu pemimpin macam ni. Dan inilah orang kata apa, tuan-tuan kalau tengok nanti FYP orang lalu, tuan-tuan tengok ucapan dia. Dia cakap English very fluent tau. Cara dia cakap English tu, tuan tengok cara dia ucapan dia tu kan. Kita dengar tu, kita nak dengar sampai habis tuan-tuan. Dia cakap dengan penuh keyakinan, dengan penuh orang kata apa, ada orang kata apa, karisma kepimpinan tu, walaupun baru sangat muda, 37 tahun. Dan kerana apa? Kerana dia cakap tu daripada hati dia tuan-tuan. Sebab itu captivating. Orang dengar, ucapan itu orang nak dengar tuan-tuan.
Apa yang dia nak sampaikan? Dia cakap tentang progres, tentang orang kata apa, penyatuan negara, tentang kemajuan, tentang dignity, harga diri, kan? Tentang orang kata apa, Eropah ni pernah Afrika, orang Afrika kena bangkit tuan-tuan untuk orang kata apa, majukan negara mereka tuan-tuan. Itulah orang kata apa, Ibrahim Traore tuan-tuan, pemimpin revolutionary pada usia 37 tahun. Jadi kita harap kepimpinan ini dapat bertahan lama supaya dapat memberi semangat kepada pemimpin-pemimpin Afrika yang lain.